disunatkan mengangkat kedua tangan ketika permulaan takbiratul ihram. Ibu ayah tahu tak? Ramai di antara kita ni, dia solat macam mana? Dia akan takbir Allahu Akbar, tapi dia tak letak dah tangan dia. Dia belum letak lagi. Tapi takbir dia habis dia sebut. Betul tak? Sunatnya macam mana? Kita disunatkan untuk mengangkat kedua tangan ketika permulaan takbiratul ihram. Contoh macam mana? Contoh tangan kita kat bawah kan? Kita nak angkat takbir Allah. Daripada bawah lagi kita nak angkat dah. Allahu Akbar. Serentak. Kena selaras dengan perbuatan kita. Begitu juga ketika kita rukuk. Contoh ketika kita rukuk, kita nak bangun kan? Sami'allahu liman hamidah. Mesti selari dengan perbuatan kita. Kemudian ketika kita mengangkat takbiratul ihram tu, kita kena buat apa? Kita kena mengiringi sebutan niat dengan hati dan turut merasakan perasaan kehambaan untuk membawa kepada rasa khusyuk. Itu disunatkan kita ketika kita mengangkat takbiratul ihram ini dah satu pahala dah. Kemudian hadirkan niat untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah yang ke-8, tidak mengangkat dengan mendepa kedua tangan ke hadapan badan ketika hendak mengangkat takbiratul ihram. Jangan mendepa. Sunatnya kita tidak mendepa tangan kita ketika mengangkat takbiratul ihram. Ramai orang diangkat macam ni, Allahu Akbar. Lebar sangat. Jangan mendepa. Okey, itu sunnah yang ke-28. Jadi kenapa kita ingatkan benda yang sama je? Sebab ibu ayah, beza orang yang tahu dengan orang yang tak tahu. Beza pahala ibadat orang yang tahu dengan pahala ibadat orang yang tidak tahu. Jadi dalam kitab ni ada membincangkan tentang 500 sunat-sunat solat. Bukan 500 solat, tapi 500 amalan sunat yang boleh kita amalkan dalam satu ibadah kita. Mari dapatkan kitab ni, kita gandakan pahala kita, amalan sunat kita dalam solat kita. Tekan beg kuning sekarang, rugi tak dapatkan.